Oh, look at this. What is this? Weh, tengok ni. Ada 3 pieces inside. Anak ambil. Masalahnya kalau aku pergi sini. Hai, Assalamualaikum. So, Ina dekat Eco Shop. Mula-mula Ina tak nak record lah. So, Ina cakap, why not? Sebab Ina jumpa banyak benda baru. Sekejap korang. Ina jumpa banyak benda baru. And then Ina macam nak belilah. So sekarang Ina tak ada bekas nak pegang. So Ina nak cari bekas bakul-bakul. So kalau korang nampak dekat sini, macam Ina selalu beli like macam this body wash kan. Dekat sini Ina biasa beli. But now Ina macam Ania body wash. Anak Ina punya dah habis. So Ina nak beli. So sekarang, by the way, harga dia RM2.60. Okay, harga dia RM2.60. Oh, look at this. Magnolia Rose. Magnolia Rose. Air freshener. Oh. Essential oil. Ya, ada essential oil. Kita try lah. Okay, and then ini shower gel untuk anak-anak. Ina tak tahu macam mana diorang pakai, tapi cepat sangat habis. So Ina ambil macam biasalah, Ina ambil 3 ni. Because this is the yang paling banyak lah, 500ml untuk RM2.60. Okay lah. Ina nak warnakan rambut Eddie. I think I need this. Hari tu dah ada, but apa, tahulah mana hilangnya. Ambil this one. Kita try ambil dalam 20 barang je, jangan banyak sangat. So yeah. Oh, look at that. Okay, ni bath bomb ni bath bomb. But the thing is kita tak ada benda kan. Maksudnya ni nak kena ada like macam kena macam ada apa benda nya. Apa orang panggil lah? Bathtub. Oh, RM2. Tengok korang boleh dapat dalam RM2.60 korang boleh dapat benda ni semua. Tak payah nak pergi jauh-jauh mahal-mahal. Look at this. So cute. Cute-nya. Sponge. Tak nak mandi kat dalam bilik air. Should I buy? No need kot. No need lah. Oh, look at this. What is this? Smile Magic Lipstick. N001. This one N002. This is so cute. Look at that. Okay. Comel gila. Jom kita main makeup. What is this? Oh, lip ice cheek velvet matte mousse. Tu ada banyak. Nak yang baru. What is this? Loose powder. Diorang ada jual loose powder korang. Ni apa ni? Lip gloss. The Fish N05. Let us try. Jadi kita makeup pakai this. Ni apa? Lip matte liquid foundation. Ni apa? What is this? Eyebrow pencil flex brown. Kita ambil ni apa? Brown. Ni apa? Ni tak tahu. Ni tak tahu warna apa. Kuku. What is this colour? What colour is this? Nak kena tarik lah. Baru nampak. Ash grey. Kita ambil ash grey. Ooh, look at. Ooh, so sleek. Nampak segi. Dia ada warna apa? Ni ash grey. So, yang ni flex brown. And then this one is brown. Oh, ni eyeliner. Apa campur-campur? And then this one dark brown. Okay, kita ambil dark brown satu. Kita ambil this one Kita ambil okay, kalau korang nak tahu, this is my Ina suka gila. Ina tak tahu kenapa Ina dalam tak beli. But yeah, kita akan ambil ni juga. That one is for untuk kita punya kening. Weh, tengok ni. Ada 3 pieces inside. Anak ambil. Masalahnya kalau aku pergi sini. And then kita nak try. Oh, this is huge. Siap ada bekas, guys. Siap ada bekas. Okay. This is cute. I ambil yang this blue. This cute. This is cute. Okay.
ambil. This is for foundation. And then ni pun sama for foundation, but we don't need this one. I think don't need this one. This is for loose powder. And then kita ada juga all this stuff. Ini apa? Eyeliner Yang ni Pink Flash. Oh, ni Pink Flash punya. Ni Pink Flash punya eyebrows pencil 04. Nampak tak? Korang boleh jadikan as a eyeliner. Pink Flash punya banyak ada kat sini. Ini Verona V04. Oh, Verona pun dah keluarkan macam Pink Flash. Look at that. V05. Dah. Maybe ambil satu kot. Ambil inilah kot. Mau satu. Tengok belakang ni. Mascara dia. Like, apa benda? Apa bezanya? Like, dia ada like this. And this. Dah ada ni. Oh, this is waterproof. Long lasting. Bekas je lawa korang. Okay. And then dia ada yang pink. Waterproof juga. Dia tak tahu apa beza dia. Maybe the colours cukup. I don't know. Kita try yang cari ambil warna yang lawa. Ni macam mermaid. Ni apa benda? Lip gloss. This one is glitter gloss. Kita ambil ni. And then this one is what? Concealer. No need. Ni tak perlukan concealer. Eyeshadow tak ada. Tak ada eyeshadow. Ooh, look at this. Lip gloss. Eyeshadow kita ada ni je. We don't have much option. Few colours. Ina akan ambil ni. Okay, by the way, Ina datang sini sebab Ina nak beli yang untuk cuci muka. So, dah. Sikit. Datang nak tu je sebenarnya. Banyak-banyak benda ni aku jumpa. Nak macam mana? Kan? Nak macam mana ni? This is also. Dulu nak pakai yang ni. Ada yang ni comel lagi kan. Dulu nak pakai yang ni. So yang ni comel lagi. So why not? Sama je. Ada like lip mask. Ni for foundation cuma comelnya. Tengok tu. This is like for foundation. Dah comelnya. Dah shadow tak ada. So daripada tadi nak tak nampak eyeliner. Maybe kita ambil yang ni je kot. Sebab eyeliner ada kat sini je tadi. Diorang campurkan. So kita Allahu Akbar. Siapa yang buat? Ina lupa. Kita tak ada foundation lagi kan. So kita ambil warm nude. This one is Natural Beach. This one is Natural Ivory. Tak payah. Warm nude. Kita ambil dua ni je lah. Tak tahu mana satu kan. Yang tadi tu memang putih je. Tak payah. Kita ambil ni. Kita try. And then eyeliner. Where is the eyeliner? Eyebrows pencil. Where is the eyeliner? Ku berbohong, aku kan bahagia. Aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Bawa kau tak bahagia. Warna eyeliner ni je lah. Ada warna brown. Boleh lah. Tak ada yang lain. We don't have a choice. Hanya eyeliner. Ni tak ada barcode. Okay. We don't have any choice. Yang ni je ada. So yang ni je lah. Ni ada compact powder juga dekat belakang tu. Ya. So tangkapan kita untuk hari ni. So cute. My God. Comelnya. Stationery haul. Nanti, okay? Nanti. Not now. Satulah.
untuk ainan. Last. Ni macam best je. Ni kan untuk kepala kan. Macam best je bagi kat Eddie kan. Dia sakit kepala bagi kat dia prong. RM2.60 ni kan. Jangan ni. Ni satu. Besar sikit susah nak putus. Yalah korang. Itu je lah. Lagi lama aku kat sini lagi masalah. Okay. Dan turun tak mana ni? Nanti nak sampai rumah nak tunjuk apa Ina pergi. Bye-bye. Tangkapan hari ni. Ni tak banyak. Bawa plastik. Boleh shopping lagi? Dah, pasal nak buka. Dah. Okeylah. Jom. Tak apa. Sama. Tak banyak bang. Alhamdulillah. Terima kasih korang sebab dah tengok video Ina. Thank you so much for your support. Jangan lupa subscribe tau. And then jangan lupa follow IG Ina dengan TikTok Ina sekali. Dan korang boleh like, komen kalau korang nak. Okay. Bye bye. Thank you so much. Mwah.